Ni sakit nak mati tuan-tuan. Melekat mari. Kalau orang mukmin melekat tarik paling slow dah, nak mati sakit lagi. Siapa dia orang paling hebat atas dunia? Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun Nabi hebat dah, tak ada dosa, tapi sakit juga nak mati tuan-tuan. Sehingga ketika malaikat sebut, ya Rasulullah, aku tak pernah lagi ambil nyawa orang sebelum daripada kamu seperti aku buat kamu. Tak ada lagi. Ditarik oleh malaikat ketika roh nak cabut daripada tubuh Rasulullah. Lalu Nabi kata, aduh sakitnya. Hei malaikat, tak boleh kau slow sikit, lahan sikit ke? Allah sakitnya. Lalu malaikat kata, ya Rasulullah, seumur hidup aku ambil nyawa orang daripada dulu sampai sekarang, tak pernah lagi aku ambil nyawa selembut daripada aku cabut nyawamu ya Rasulullah. Sakit lagi Nabi meraung, ya Allah. Ketika sakit nak cabut nyawa tu, Nabi doa lagi. Tuan-tuan tengok ni, Nabi doa apa? Ya Allah, ringankanlah sakit nak mati kepada semua umat aku ya Allah. Cuba tanya diri kita, berapa kali kita selawat ke Nabi SAW tiap-tiap hari? Berapa kali kita ingat ke Nabi kita yang sentiasa ingat pada kita? Nak mati ingat lagi tuan-tuan. Nabi kita nak wafat ingat lagi, ya Allah, ringankan sakitnya nak mati pada semua umat aku ya Allah. Ketika malaikat tarik nak cabut roh tuan-tuan, sakit. Nabi bersabda, ketika sakit roh nak berpisah dengan jasad itu, terlebih sakit daripada 70 tikaman pedang yang tajam di atas dadaku. Ambil pedang tajam ni tikam atas dada 70 kali. Lebih lagi sakit ketika roh nak cabut daripada jasad, lebih sakit daripada tikaman 70 kali pedang yang tajam di atas dadaku, kata Nabi. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Ni hak mukmin dah ni, hak baik dah. Pas kalau kita hak banyak dosa, banyak maksiat dengan Allah, Allah tak tahu. Sebab tu Allah tak tunjuk sakit tu siapa gelepar dah. Tak ada, Allah tak tunjuk masa hidup. Kalau tunjuk gitu, oh, semua orang akan ngeri, takut. Kita tengok orang mati biasa ya, orang baik, orang jahat. Tapi sebahagian juga Allah tunjuk orang mati yang ngeri. Waliyazubillah. Ini benda kita kena doa banyak pada Allah supaya Allah selamat kita ketika nak mati, insya-Allah. Dia panggil husnul khatimah, kesudahan yang baik kat nak mati. Doa dibaca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, matilah kami dalam keadaan yang baik. Ya Allah, matilah kami dalam keadaan yang baik. War-ridha wal-qabul. Dengan keadaanmu redha pada kami, dengan keadaan kamu terima segala amal